okey. Alah aku dah sampai sini kan. Aku nak kau order je apa kau nak, aku bayar kedai. Sebab apa? Hari ni aku dapat gaji. Jadi kau makan je, aku bayar semua. Kau jangan cakap abang tak payung. Wah, nak belanja aku ni. Confirm jangan menyesal bos, order. Ni bang, ni buku bang. Tak bayar. Kawan saya orang kaya. Tak mau ni. Semua menu special semua tu. Sini. Member saya kaya. Dia belanja. Jangan risau. Bak semua menu. Sekejap Aku rasa aku nak ke tanah sekejap tu. Kau boleh tak tunggu sini, kau makan lah kan. Jadi aku datang, aku bayar, okey? Apa tadi? Oh, kau nak pergi tandas lah. Pergi lah. Aku tunggu kau kat sini. Uish. Kenyang. Bos, you mau pukul berapa Sekarang orang mau rehat, kau tahu tak? Sudah pukul 10 lebih lah. Kedai mau tutup. Bos, sabar bos. Relax bos. Laju-laju nak pergi mana bos? Saya tengah tunggu member saya bos. Bos boleh sabar bos. Nanti sabar. You tunggu sini berjam-jam tahu tak? Sekarang dah pukul berapa? Cepatlah. Orang baru rehat lah, brother. Penat letih tahu tak? Apa semua? Kira. Mana murah? Harga murah saja. Dalam 5,000 lebih mah. Itu bayar pun tak nak bayar lah. Aduh, susah punya orang lah you ni. Saya bayar.